Okay, pada video kali ni Ifan akan bermain game Grab Pack Test. Tak silap Ifan multiplayer. Dan ya, untuk video kali ni Ifan tak bermain seorangan. Ifan akan bermain bersama tim Ifan ni, iaitu Mega. Ifan seorang-seorang. Bro melupakan aku seorang je main game ni. So tak nak ping banyak sangat. Let's go, kita main. So game ni macam Poppy Playtime ya. Cuma game ni macam apa lah, ini memang macam Poppy Playtime. Allah, kenapa sekarang ni? Okay, kita mula. Okay, so apa ni? Alright, so guys, dia suruh tarik kotak. Tak kisah kau nak pakai tangan biru ke merah ke, at least tarik kotak ni. Okay. Okay, mak. Sikit seram. Okay, yang ni kena pegang ni, tak silap. Okay, ayu kan. Ni tarik je. Tak je, senang je. Cuma Sekejap okay, sekejap. So guys, yang mana tak subscribe boleh subscribe guys, untuk melangkah ke berapa lagi, aku dah tak ingat dah. Lama sangat tak buat konten kan. So kita buka, nampak guys. Sekejap. Okay, sekaligus. Come on. Okay. Alright. Assalamualaikum. Apa benda ni? Sorry guys, aku tak nak cakap sebab aku sebab Ifan penat sangat. Ni suruh, ini tak silap Ifan guys, dia suruh tarik berjalan guys. Astaghfirullahaladzim. Apa ni? Okay, mantap. Ini masuk ke sini. Tepi sikit. Okay. Dulu dia sempit macam ni tau. Sekarang dia dah luaskan sikit. Balik pasal sini. Lama tak nampak lah. Okay. Aku pergi balik. Okay, mantap. Dia suruh tekan batu ni untuk balik. Ni untuk tak, ni tak apa. Yang Ifan tekan ni untuk purple ni. Sebab apa? Korang tengok bapak. Sekejap okay. Untuk Ifan tadi, kalau korang nampak Ifan buat untuk tadi kan. Sebab Ifan tak silap, Ifan nak buka pintu ni untuk ambil bateri satu lagi. Dan korang just masukkan dekat sini sahaja. Dan korang just buat projek. Tu sana tu buka. Sekejap masuk. Satu. Kalau orang yang biasa korang main, Ifan akan just macam ni tau. Sebab apa? Sebab nanti kat dalam, selepas kita akan masuk dalam satu macam dalam lubang ni, dia akan suruh kita ambil satu lagi bateri tau. Bateri ni. Tapi tu Ifan buat pakar sikit. Ini tak gila tangan ni. Sekejap Sekejap. Okay, Ifan buat pakar sikit. Okay. Sekejap. Susah. Sekejap. Ifan boleh buat sekejap. Fokus sikit. Macam tu. Lepas tu tak silap Ifan ni kena tarik pakai tangan sebelah. Alamak. Alamak. Tarik. Salah. Okey, masukkan. Okay, ni kena pakai tangan sebelah sebab nampak ni. Baik. Gila. Okay, sorry. Kita kuat tak perasan jadi salah.
Ni untuk bateri kenapa? Ifan boleh tarik. Alamak. Susah ni. Sekejap. Tak pernah macam ni. Guys, takut guys. Alamak. Sekejap. Kalau bagus juga. Tak boleh. Serius. Ifan tak boleh buat apa weh. Guys, Ifan kena ulang daripada awal. So korang kena, alamak, macam nak buat ni. Oh tidak, kena ulang daripada awal. Tidak, Ifan tak ambil dia bateri geng. Tidak, Ifan kena ulang balik. Okay guys, so alhamdulillah. Ya Allah, lamanya ya. Tadi aku hampir setengah jam tadi aku cut video tadi. Ifan cut video tadi kan. Aku buat dah. Tak apa. Ifan dia rekat video bagian Ifan tersekat dekat depan tu sebab tangan belah ni. Okay, tak apa bagian. So Ifan akan sambung. Nampak? Sekejap. Ni tarik dulu. Ni selagi. Lagi. Lagi. Okay. Tapi tak apa lampu bunyi bu. Lampu lambat pun kan betul. Lampu tu dah buka ke? Oh dah buka lah. Dia boleh. Tekan. Tu. Sama je apa yang berlakunya. Ini part ni susah sikit lah. Aku nak fokus. Ya tekan. Cepat. Nanti habis cepat tu. Dan tekan. Okey, mantap. Ni kita je tarik kotak je. Okey. Dan kita lepas. Sangkut. Okey. Dah sangkut. Okey. Ni nak buat apa ni? Oh ni tak silap Ifan, kita kena ambil bateri untuk pasang kat dekat situ kot. Sekejap Ni sekejap. Aduh, kotak ni ibuk lah. Okay. Kita lalu. Ni kalau tak silap Ifan, kalau Ifan tekan kan, nanti kita sendiri. Ni wait a minute. Macam ni? Ni kalau Ifan terkurung ni. Sekejap. Takkan lah. Wait a minute. Ifan salah lagi weh. Salah ni. Sekejap. Ifan tak balik lah. Ni kat sini. Alamak. Macam nak buat ni? Sudah. Bagus. Ifan salah buat lagi guys. Dah lah. Okay. Okay. Ifan ada idea. Di belakang. Alamak. Sabarlah. Sekejap. Fokus. Macam ni lah. Okay, kita ada 10 saat tau untuk lampu hijau ni, tak silap. Satu. Okay, sekejap. Ada. Okay. Alamak, lambat. Dah kata dah lambat. Sudah. Bagus. Sekejap ni tarik balik. Kenapa ni kat Ifan ni? Kan. Okay. Pergi sini. Cepat. Cepat. Gini cepat. Mantap. Kita kena cepat. Okay, ni kena panjat je ni. Sekejap. Terbagus. Untuk sampai. Support sampai. Uish. Okay, mantap.
Alah ni Ifan stress sikit kan, sebab dia lama sikit kan sebab ni. Macam ni Ifan nak buat ni. Mantap. Sampai kita ambil paling tinggi lah. Mana lah macam ni tinggi. Pahal ni. Pahal. Okay, yang ni pula kita kena stop. Okay, dan last sekali atas ni dah. Dan tak habis pun. Mantap. Okay, dan this map is finally finish. This part if you touch the you spam. Okay lah, kita akan spam ke tempat awal. Okay, then Ifan rasa Ifan akan outro kat sini. So Ifan rasa game ni best juga, walaupun Ifan hampir setengah jam atau 1 jam lebih Ifan nak betulkan ni je. So ni this map ni okay, tak apa. So sebenarnya baik juga ni untuk korang praktis lah. Contoh korang ni macam nak tangan korang lah. Tangan korang ni kuat ketak kan. Ni benda ni itu lebih kurang. So Ifan bosan je untuk video kali ni. Kalau maaf kalau video ni membosankan untuk korang. Harap korang enjoy this video, okay. So kita akan jumpa insyaAllah lepas ni. Ifan ada exam. Dan ya Ifan ada hal dan exam tu hal lah kan. Ada exam. InsyaAllah lepas exam Ifan akan sambung buat YouTube balik. So hari ni Ifan akan quit sekejap. Tapi tak apa, exam Ifan akan ambil, okay. So kita akan jumpa video akan datang guys. So sebelum Ifan end, korang jangan lupa like guys. Like dan subscribe, kasih banyak lagi subscriber. Yang kita akan jumpa video akan datang guys. Bye guys. Ciao.